Weh, pening dah aku. Bila dah masuk. No. Kau betul ya jalan ni. Jauh dah aku pergi. Mesti dulu ada banyak kes pun. Orang sesat. Sempat hijau. Woo! Assalamualaikum. Jadi disebabkan esok dah start berpuasa, ikutkan hari ni aku malas gila nak hiking weh. Tapi aku paksa. Aku gagah lah bangun awal. Ngam-ngam baik subuh weh. Lah ni pukul 6.25. Aku tengah kejap train ni sebenarnya ni. Train aku 6.34 Jadi ke manakah kita? Bukit Tok Kun. Tapi untuk kali ni, aku dah tak mau dah naik sampai puncak Bukit Tok Kun. Sebab aku dah bosan nak naik atas tu. Aku nak try naik dekat satu port ni. Port ni yang view dia lagi lawa daripada view puncak dia. Aku nak pergi dekat Port Scam. So jom lah. Tengok lah jadi macam mana lagi. Kita boleh sampai ke tak boleh. Ni kan? Ni ada kedai buah ni. Tengok dia orang masuk lorong tu. Okay. Sino? Lapan 12. Masuk kat mana apa? Kot ni kot. Jalan kecil ni kot. Sampai dah. Lepas tu tunggu apa lagi? Jalan lah. Ada agak geng-geng hiker duduk tengah melepak kat bawah ni. Mereka tak naik lagi. Aku rasa macam aku nak naik dulu. Nak tunggu mereka lambat lah. Tak jalan, tak hanya jalan orang. Masuk kot dalam, seorang lagi naik kot luar. Jalan dia banyak lah. Tapi tak apa, selagi ada orang kat depan yang boleh tolong guide, aku tiru dia buat macam mana. Aku pun first time, tak pernah main. Orang yang masuk dalam ni, dia bersambung je. Tengok, uncle tadi tu hilang tau. Lama sangat dia masuk dalam. Sakit lutut lah. Tu mereka tadi baju biru. Dia bersambung tu kot ya. Kalau mereka masuk, aku pun kena masuk kot. Ni penanda arah 520 307. Trek dia sama je macam trek yang pergi puncak. Mampui. Ke mana oi? Sini lah. Dia akan bersambung kot tu. Weh, pening dah aku. Habis kalau jalan tadi hak seberang tu, ke mana pula? Tak apa, selagi ada daripada
ikat tali binatang tu. Aku ikut lah binatang ni. Ni benda ni banyak sebenarnya. Aku rasa ni bermula daripada trek landai simen tadi tu, tapi dia masuk atas lagi tu. So dia connect lah dengan jalan ni. Selagi ada jumpa benda merah ni kan, dia lah. Seingat aku 502 tu viewpoint kot, 302 tu yang port scan. Dia akan berjumpa dulu dengan viewpoint ni. Mana uncle tadi tu dengan ni, dua orang tadi tu tak nampak. Waduh, kapal tanda warna kuning macam menarik lah. Yelah masuk. Viewpoint 25 minit, port scan 35 minit. Nampak tak belok apa, aku redah lah. Tu ke aku lalu Aku harap betul ya jalan ni. Jauh dah aku pergi. Aku nak tanya orang pun tak ada. Nak confirm balik jalan ni. Ni kalau aku silap mau tak mau memang kena patah balik Tapi benda ni still lagi ada. Aku nampak dia pun ikat. Betul ikut lah. Mesti dulu ada banyak kes apa orang sesat. Lepas tu dia buat binatang ni. Aku nak guna je pun tak ada benda tu. Ni aku ingat port scam ni tak tinggi mana pun. Weh, boleh tahan kau. Tapi setakat ni beginner dia. Trader senang lah. Trader easy tapi dia banyak sedikit bercelapu. Tengok ni yang tak syok Ni pergi mana Ada lorong masuk dalam. Hak ni pula ni ke atas tapi ke arah lain. Tapi still ada benda ni. Redah lah. At least kalau aku patah balik, aku tahu jalan. Tadi tu dia lalu kat situ, dia naik kat sana. Betul ni, aku dah abang tadi. Tu aku cakap, dia agak bercelaru. Nampak? Nampak tak? Port scam. Setakat ni betul ya. InsyaAllah 15 minit, 30 minit. Tinggi gila port scam ni. Dan aku rasa sana mesti ke puncak. Tak mau buang masa. Balak ni aku ingat lagi. Aku tengok dia lalu kot ni So betul, confirm. Ada jalan lain lah. Pondok bumbu merah. Mana orang ni? Aku nak tanya orang ni. Jauh pergi lah. Banyak pohon. Ya, itu dia 5 minit lagi viewpoint port scam. 15 minit ni
Aku dah pembandi puluh ni. Dekat pukul 9. Tu ada orang lalu. Kita ni dah sampai. Sebelum 9 suku ni boleh sampai port scam dah. Kau kalau boleh, aku nak balik cepat. Sebab lagi train balik Alostar 10.20. Lepas tu next train 12.40. Aku tak mau tunggu 2 jam naik train. Bawah pula jalan ni pun. Tu ada orang. Bang, port scam jauh ya? Hak ni viewpoint lah hak ni kan? Point ambil kanan. Naik kanan? Lagi jumpa macam pondok Cina Depok tu. Oh. Kat tu sikit je tak jauh lah mendekat. Dia ada papan dia, dia abang pergi mana? Port scam dia kotak A4. Okay bang, terima kasih. Ni aku nampak view tepi-tepi ni. Tu ada orang beli. Ni. Mana? Dia depan ni kot. Uncle ni jalan tak sama? Sama. Ini tu mau pusing sini sama. Dia mau port scam ah. Port scam? Sini lah, tengok. Ha ni? Sini pun boleh. Sini pi. Oh dia naik dia akan sambung jadi satu balik lah? Ya. Oh. Ayo sini pun sama, sini pun sama. Okay. Oh, dia pun naik sekali dengan aku pun dah turun dah. Dia pun senang lah. Memang duk tang ni boleh naik tiap-tiap minggu lah. Aku duk dengar nak sampai ni. Jadi aku malas lah nak hiking lagi. Tu dia. Okay. Jalan tanya jalan orang. Seorang masuk kat dalam, seorang lagi naik kat luar. Uncle tadi tu hilang lah. Kenapa sangat dia masuk dalam. Mana uncle dengan uncle tadi tu dengan ni, uncle tadi tu dengan ni. Uncle laju juga naik lah. Pernah sembang. Saya nak naik sampai port scam apa? Oh. Terawang. Satu orang tak nak. Ya, dia tak nak try terawang. Tak ada orang tu. Okay ke? Saya nak try. Sana pun boleh pergi kat kan. Belah sana pun boleh lalu kat kan. Atas tu kan. Belakang aja lah. Bukan jauh. Pusing dia akan main ke sana ke? Pergi senang. Pergi. Sama naik sampai posken sana. Orang tak pernah main posken. Tak pernah main. Tu yang saya tanya orang. Port scam. Tapi bukan kat port scam ni orang ramai lah. Tak tahu lah ni. Nampak main lewat tu. Nampak main tinggal tadi. Lalu satu orang aja orang ramai. Oh dia pun main lambat lah. Atas ni mesti pergi puncak betul ke? Oh ni kot ni. Sini unit sampai atas tu kan? Dah petak. Moments later. Okay, guide kita pun sudah nak balik. Tengok je lah apa yang ada kat port scam. Dia abang depan ni lah. No, aku tak nampak lagi pun. Weh, macam vibe-vibe gudang baling baik. Tok Kun Hill, Tangga Pelangi. Oh, sini pi Tangga Berapik.
Tak licin kau naik? Kau ni licin dah kalau ni atas tu. Dia try naik kau. Bagi. Aku nak balik. Betul lah uncle tu abang. Dia pun main pot di sini main lambat. Jadi aku main pukul 9. Aku ingat pukul 9 tu lambat. Tak ada orang lagi rupanya. Dah aku nak balik lah. Gamak pakai AI. Jemput datang lagi. InsyaAllah aku akan main lagi. Dah sampai viewpoint. Thailand pula. Thailand dekat sini tak boleh. Tak ada sejak ada Adik boleh tangkap tiga tak? Alang-alang adik tunggu. Saya dah agak dah. Nah, tu nak baru. Nak ligan train. Aku tak mau kena sidai. Pening aku jalan. Tapi ada bagus juga kalau depa-depa main lambat. Bila aku turun, aku akan bersemuka dengan orang yang baru naik. So dari situ aku tahulah depa main dari belah mana. Pening. Aku nak ambil kesempatan mengucapkan selamat berpuasa. Aku tahu kita dah seminggu berpuasa. Ikutkan hari ni tak puasa lagi yo. Besok Khamis tu baru puasa. Tapi aku akan rilis minggu depan. Nak. Okey, kerok dulu. Assalamualaikum.